Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, pertama-tamanya kita ucapkan syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah ini menunaikan solat secara berjamaah. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selama saya menyampaikan kuliah, jika terdapat kesalahan, saya itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri dan mohon tuan-tuan halalkanlah apa yang telah saya termakan ataupun terminum di sini. Baik tuan-tuan, hari ini kita ingin bercerita tentang khusyuk dalam sembahyang, bagaimana caranya kita cuba untuk mendapatkan khusyuk dalam sembahyang. Ketahuilah dalil-dalil pada mensyaratkan khusyuk ataupun kehadiran hati dalam sembahyang itu amat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li zikri, surah Taha ayat ke-14. Dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Nyatalah perintah untuk mendirikan sembahyang itu merupakan perintah yang wajib. Kelalaian dan kelengahan dalam perkaranya adalah bertentangan dengan maksud mengingatkan Allah. Barang sesiapa yang lalai ataupun lena dalam semua sembahyangnya, tidak boleh dikatakan dia mendirikan sembahyang kerana mengingati Allah. Sembahyang itu adalah untuk kita mengingati Allah. Jika kita tidak mengingati Allah dan lalai dalam sembahyang, maka tak mencapailah definisi kepada maksud solat itu sendiri. Allah berfirman lagi, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Ayat di atas memberikan maksud larangan tetapi zahirnya menunjukkan pengharaman. Wala takun, janganlah kamu menjadi minal ghafilin, daripada orang-orang yang lalai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sekalian mengetahui apa yang kamu ucapkan. Kadang-kadang kita sembahyang, tahu-tahu dah habis dah. Sembahyang tu ke mana tak tahu, walau dhalin je. Sebab Al-Fatihah tu dah hafal, kan? Al-Fatihah tu tak macam surah yang kita baru nak menghafal, jadi kita kena berhati-hati. Tapi Al-Fatihah tu dah hafal, tahu-tahu walau dhalin lah. Kan? Tak sangka kita sampai ke situ. Bukan sebab khusyuk, tapi sebab tak sedar diri dah masa tu, apa benda yang aku buat masa tu. Ayat tersebut memberikan maksud larangan bagi orang-orang yang mabuk untuk memasuki sembahyang. Ini boleh juga dikenakan ke atas orang-orang yang lalai. Orang lalai ni samalah macam orang yang mabuk. Orang-orang yang berserabut fikirannya dengan was-was dan hal ehwal keduniaan. Nak masuk sembahyang, pastikan kita cuba mengosongkan diri kita daripada mengingat benda-benda yang lain. Kita sedang akan berhadapan atau berbicara dengan Allah. Sampaikanlah apa sahaja yang kita rasa serabut itu, serah kepada Allah masa kita sedang bersembahyang. Sujud tu nanti, kita berdoa dengan Allah. Minta Allah tunjukkan jalannya.
Nanti kita akan huraikan perkara ini insya-Allah. Cuba bertenang-tenang untuk kita menunaikan solat. Ya, jangan kelam kabut, jangan berlari-lari nak masuk ke masjid. Bila kita dah berlari-lari, nafas pun dah tak tentu hala, ya, maka sembahyang kita pun tidak khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas salatu tamaskunu wa tadawu'un wa tawadhu'un." Hanya saja sembahyang itu adalah dengan bertenang dan merendahkan diri. Dimulakan dengan rangkai kata hanya saja di sini bermaksud bahawa sembahyang yang dilakukan tanpa ketenangan dan kerendahan diri bukanlah dinamakan sembahyang yang dituntut oleh syarak. Masa bila nanti kita merasa rendah diri pun akan kita huraikan sebentar nanti. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang sesiapa yang sembahyang padahal sembahyangnya itu tidak dapat mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita sembahyang hari-hari, dosa tetap juga kita buat, maksiat tetap juga kita buat. Kenapa? Kerana kita tidak mendirikan sembahyang, hanya menunaikan sembahyang. Kerana apa kita hanya menunaikan sembahyang? Sebab kita tak tahu apa yang kita buat. Pun kejap lagi kita akan huraikan. Maka orang itu tiada akan bertambah sesuatu daripada Allah melainkan jauh daripadanya. Sembahyang itu sepatutnya menjadi ubat kepada hatinya, kepada dirinya, tetapi ya, ubat itu tak berkesan kalau kita makan bukan dengan aturannya. Ya, doktor dah kata 1 hari 3 kali. Kita makan 1 hari sekali je. Maka tak ikut aturan yang sewajarnya. Sebenarnya sembahyang orang yang lalai itu tentu sekali tidak akan mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Sabdanya lagi, "Kam min qa'imin hadzuhu min salatihi ta'abu wan nasabu." Betapa banyaknya orang-orang yang mendirikan sembahyang tetapi bahagian yang didapatinya dari sembahyang itu hanyalah penat dan lelah semata-mata. Ya, ada orang sembahyang berpuluh-puluh tahun, ya, tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada banyak sebabnya. Pun nanti kejap lagi kita cuba huraikan. Yang dimaksudkan dengan lalai di sini tiada lain melainkan, yang dimaksudkan di sini ialah tiada lain melainkan orang-orang yang lalai, ya, sembahyangnya tidak tahu kenapa dia sembahyang. Sabdanya lagi, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha." Tiada sesuatu yang diperolehi seseorang hamba dari sembahyangnya melainkan apa yang dibuatnya dengan akal yang penuh kesedaran. Ibaratnya kita sembahyang, kita bekerja tetapi tidak mendapat gaji, ya, akibat daripada culas kita. Kita bekerja dengan satu-satu syarikat, ya, bos kita perhati je, CCTV sentiasa on, dia tengok aja kita. Oh, dia ni tak buat kerja dengan betul-betul. Agak-agak bos kita nak bagi gaji tak? Ya? Itu perumpamaan ni tuan-tuan. Ya. Kita minta gaji daripada Allah, ya. Syurga ni bukan murah tuan-tuan. Syurga ni mahal, ya. Sebab itu ujiannya dalam sembahyang itu pun sangat mahal, kerana sembahyang itu merupakan tiket kepada kelulusan, untuk meluluskan amal-amal yang lain. Ya. Orang boleh puasa 30 hari, ya, 29 hari tanpa sangkut walau sekali pun. Walaupun dia memusafir dan sebagainya, sanggup dia tahan. Ya. Dalam jam panas, contoh saya balik kampung baru ni, balik Kelantan, rumah Kelantan, ya, sangkut dekat Merapuh 3 jam. Ya. Sangkut dekat Merapuh 3 jam. Daripada sini sampai ke Allahumma salli ala Muhammad, Genting Sempah, ya, tak berapalah teruk sangat, ya, okeylah, clear sikit, ya.
Kemudian daripada Genting Sempah, tiba-tiba GPS Google Map tu tunjuk ikut jalan dalam. Ya, jalan Gombak lama. Memang ngeri lah. Itu kalau malam saya tak lalu kawasan tu. Sebab masa tu nak mengelak jam. Ya. Terus tembus dekat kolam air panas. Kolam air panas Bentong. Kemudian terus jalan clear lah jalan. Saya rasa dah lega dah. Cepat aku tahun ni balik ke kampung kan. Sampai ke highway Merapuh. Di situ Mapuh orang kata. Kat Merapuh tu Mapuh kita. 3 jam duduk situ. 3 jam saya terpacak dekat situ. Saya tengok dalam kereta, orang naik kereta semua dah berasap. Bukan enjinnya berasap, mulutnya berasap. Dah tak tahan dah, panas. Minum air, alang-alang dah minum air, dia stres agaknya, cucur hukuk tepi jalan tu semua. Ya. Saya kata, ni musafir lah dia orang ni. Ya. Kepanasan dan sebagainya. Punyalah dugaan dan sebagainya. Tapi ada setengah orang dia boleh bertahan. Ya. Perkara itu dia boleh bertahan. Tapi sembahyang yang 5 minit, yang 10 minit dia tak tahan. Ya. Ujian sembahyang ni berat. Allah pun sebut, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi perbincangan kita malam ni tentang khusyuk lah. Macam mana nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang, macam mana kita nak rasa tak sabar nak tunggu waktu seterusnya. Begitu kan. Daripada subuh ala lambatnya, la zuhur seronoknya sembahyang berjemaah tu ya. Walaupun yang cakap ni pun kadang-kadang belum tentu lurus lagi ya. Saya cuba-cubalah ya, kita sama-samalah ya. Kita sama-sama ingat mengingati sebab namanya pun tazkirah mana ingat mengingati. Saya ingatkan tuan-tuan, tuan-tuan ingatkan saya insya-Allah. Yang sudah terang dan jelas semua ayat-ayat dan hadis di atas bahawa orang yang sedang dalam mengerjakan sembahyang itu sedang bermunajat atau sedang berbicara dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Kita sedang bersembang dengan Allah. Ya. Masa itulah kita nak bermunajat. Sembahyang itu dari segi bahasa maknanya doa. Ya, solat itu dari segi bahasa maknanya doa. Dari segi istilahnya satu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Sembahyang itu orang putih kata prayer. Kita sedang bermunajat dengan Allah. Jadi waktu yang paling bagus kita munajat itu ketika kita sembahyang, sedang berhadapan dengan Dia tanpa ada hijab. Cuma kita tak nampak aja. Ya, tak nampak. Tapi kita merasailah sepatutnya, merasai. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita merasakan bahawa Allah sedang melihat kita. Jika seseorang ya, bersumpah dengan berkata, sungguh-sungguh aku akan berterima kasih kepada si fulan, aku akan memujinya serta memohon daripadanya sesuatu hajat. Lalu di dalam tidurnya dia bermimpi bahawa dia mengucapkan kata-kata itu, yakni apa yang dia bersumpah tadi, maka tiadalah terkira luput atau gugur daripada sumpahnya. Ataupun jika dia mengucapkan kata-kata itu di sebuah tempat yang gelap gelita, sedangkan si fulan yang harus ditujukan sumpahnya itu berada di situ, tetapi dia tidak mengetahui kehadiran si fulan itu di situ dan tiada melihatnya ketika itu, maka hukumnya tiada juga gugur dari sumpahnya tadi, sebab semua ucapan itu tidak ditujukan kepada si fulan yang dimaksudkan, kerana si fulan itu tidak hadir dalam hatinya ketika kata-kata itu diucapkan. Ya, ini cuma cerita tentang ya, kita menghadirkan diri kita ya, berbicara dengan Allah walaupun kita tak nampak dia kan, tapi kita merasakan bahawa dia itu ada ya, merasakan bahawa dia itu ada. Dia memang ada ya, cuma kita tak dapat nak melihat, cuma kita dapat merasakan masa bila nanti kita akan bincang sebentar nanti. Baik, apakah syarat-syarat keistimewaan dalam sembahyang? Syarat-syarat yang menjadikan sembahyang itu istimewa daripada segi kebatinannya banyak sekali, tetapi bolehlah disimpulkan kepada 6 perkara. Yang pertama, macam mana nak dapat khusyuk? Cuba hadirkan hati itu dalam sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, hati orang yang beriman itu adalah milik Allah. Ya, hati kita ni milik Allah. Jadi sebelum kita menunaikan sembahyang, kita kena minta dengan Allah tu dulu. Ya, minta dengan Allah. Sebelum kita nak menunaikan sembahyang, kita berdoa, ya Allah,
tolonglah berikan aku ketenangan dalam sembahyang. Ya Allah, permudahkanlah urusan aku dalam sembahyang. Ataupun kita datang sembahyang, Allahu Akbar, tiba-tiba je. Ya. Tuan-tuan berniat tak begitu sebelum sembahyang? Ada tak merasakan bahawa, ya Allah, aku sedang berhadapan dengan Kau ni, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Ada tak kita buat? Tak ada kan? Cuba buat. Cuba kita buat. Qalbul mu'min bainal asabi'ir rahman. Hati orang yang beriman itu berada di antara jari jemari Allah, yakni kuasa Allah. Ya. Kita ini dalam genggaman Allah. Ya. Hati kita adalah milik Allah, kepada Dialah kita bermohon. Sebab itu kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Kau bolak-balik lagi dah hati aku ni. Jangan Kau palingkan hati aku lagi, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, selepas Kau memberikan hidayah kepada kami. Kita minta Allah jangan tukar dah. Ya, Allah sebenarnya tak tukar sahaja. Akibat daripada degil kita itu. Ya. Kejap okey, kejap tak okey, kejap okey tak okey. Satu masa dia tak okey terus. Ya, akhirnya Allah terus tetapkan hati dia untuk terpesong daripada jalan Allah. Macam orang yang isap dadah lah, ya. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, ya. Suruh berhenti, tak nak berhenti, suruh berhenti, tak berhenti. Last kali bagi sekilo dah. Isap sangat nak sangat, bagi sekilo. Jalan terus orang tu. Kan? Begitulah nak kata ni, ya. Allah menurunkan ketenangan ke atas hati orang-orang yang beriman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, dalam surah Al-Fath menyebutkan, Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Kita minta kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita sebelum kita mula, kita baca auzubillah dulu, kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Baru kita berniat, ya, salli fardhu zuhri ke apa benda, ya. Kita minta jauh daripada gangguan-gangguan syaitan. Kerana apa? Syaitan dah berjanji dia akan hasut kita sampai bila-bila, ya. Dalam hadis Nabi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana qala mu'izzatika ya rabbi la abrahu ughwiya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya. Sesungguhnya syaitan akan berkata demi kemuliaanmu wahai Allah. Syaitan yang nak goda manusia pun dia minta izin dengan Allah. Ya Allah, aku nak goda hamba-hamba Engkau ni, ya Allah. Sampai bila-bila aku akan goda. Ya. Syaitan pun tahu hormat dengan Allah. Kita depan Allah pun kita tak rasa hormat dengan Allah. Aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu ini selama roh masih berada di jasad-jasad mereka. Syaitan tidak akan pernah, ya, berhenti dari bekerja untuk menyesatkan kita. Sehingga kan nafas kita berada di tenggorokan pun, ya, di hujung-hujung, ya. Ada orang tanya taubat umat Nabi Muhammad sampai mana? Taubat umat Nabi Muhammad sampai nyawanya di tenggorokannya. Itulah last. Sebab kalau dah pergi lebih pada tu, dah tak ada dah. Ya, dia dah tak ada. Di situlah pengakhirannya nanti dugaan yang akan disampaikan oleh syaitan kepada kita. Sebab itu, ya, hari-hari kita bermohon dengan Allah, ya Allah, ya, jangan sampai aku disesatkan oleh syaitan hingga ke akhir hayat aku. Ya. Hingga di hujung-hujung itu, ya, janganlah sampai kita disesatkan. Sebab itu kadang-kadang ada setengah orang, ya, kita nampak hidupannya baik, ya, akhlaknya baik, tapi hujungnya kita tak tahu. Sebab itu jangan kita pernah judge orang. Ada orang yang kita nampak jahat, hujung-hujungnya dia berubah, kita tak tahu. Kita tidak tahu, ya. Dan juga disebutkan oleh ulama, ya, kalau dah sampai nyawa dekat leher itu, ya, buatlah sedih. Buatlah sedih. Mudah-mudahan itulah yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat umat manusia. Baik. Kehadiran dalam hati yang pertama. Yang keduanya, mengerti bacaan sembahyang. Yang ketiga, membesarkan Allah dalam sembahyang. Yang keempat, merasakan kehebatan Allah dalam sembahyang. Yang kelima, penuh harapan. Yang keenam, perasaan malu. Kita akan huraikan satu persatu. Yang pertama, hendaklah kita mengetahui bahawa
yang boleh menyebabkan hati itu hadir ialah dengan kekuatan azam. Ya. Azam tu tuan-tuan macam mana? Ya. Kita lihat kisah Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah ni terkenal dengan tubuhnya, fizikalnya yang tidak hebat, tidak kuat, lemah. Ya. Pernah disuruh bergusti dengan sesama hamba. Ya. Tak sampai round kedua dia dah tumbang dah. Lemah. Ada yang lebih lemah daripada itu, siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah Ibnu Mas'ud lebih lemah berbanding Bilal bin Rabah kerana kakinya kecil. Ya. Kalau ditolak pun jatuh. Tetapi tuan-tuan lihat pada kedua-dua manusia yang lemah ini, pada zahirnya, pada fizikalnya, Bilal bin Rabah walaupun tubuh dia lemah bergusti pun tak kuat, tak masuk round kedua, round pertama pun dah tewas. Ya. Tetapi tatkala disuruh untuk menyembah selain daripada Allah, dia tetap teguh mempertahankan akidahnya walaupun hanya kenal perkataan ahad. Kita jangankan kata ahad, ya. Surah Al-Ikhlas tu dah hari-hari kita baca dalam sembahyang kita. Ya. Hari-hari kita baca dalam sembahyang kita. Ya. Waktu bila baca? Waktu kita nak pergi kerja dah lewat dah ni. Alamak, dah nak lewat. Takkan baca surah panjang. Qul Allah ajalah. Kan? Qul Allah. Ya. Sekurang-kurangnya paling pendek dalam sembahyang kita kena baca tiga kali wakaf. Itu aja. Ya. Jangan kita baca hanya satu wakaf. Kita baca Ar-Rahman, Allahu Akbar, tak boleh. Ya, kena baca 3 wakaf sekurang-kurangnya untuk dalam sembahyang. Ya. Dan ayat yang nak dibaca dalam sembahyang itu, surah yang dibaca itu, ayat tu hendaklah ayat yang difahami oleh manusia, bukan ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Tak boleh. Ya, kena ayat yang difahami. Ya. Bilal bin Rabah, ya, teguh hatinya, keimanannya kerana azam yang tinggi. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Dia ini lebih lemah daripada Bilal bin Rabah dari segi tubuh fizikalnya. Tetapi dalam perang Badar, dialah orang yang berjaya membunuh Abu Jahal. Macam mana orang yang paling lemah, paling lembik, ya, yang kita tengok tak gagah pun, tak sadar pun, tapi dalam perang, ya, berada di barisan yang hadapan, berjaya membunuh musuh yang paling besar dalam Islam, ya, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dapat dibunuh oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kerana apa? Kerana keazaman hatinya. Hati itu sentiasa menurut keazaman kita. Ya. Hati tidak akan hadir melainkan sesudah kita menunjukkan keazaman kita kepada Allah. Jadi bila timbul sesuatu perkara yang menarik perhatian kita, tentulah hati kita akan hadir dan meletakkan perhatian kepada perkara itu. Orang yang rasa seronok sembahyang, ya, orang yang rasa seronok, hatinya akan turut rasa seronok. Mulutnya sebut, aku suka nak ke masjid. Hati akan turut sama menurut apa yang mulut kita sebut. Ya. Hati itu umpama raja, mulut itu umpama penasihat. Ya. Kalau hari-hari dinasihat, tak banyak sedikit akan masuk dalam pemikiran orang yang menjadi penguasa. Ya. Dia akan berfikir juga satu masa. Bukan mudah nak membentuk hati yang baik ni, tuan-tuan. Perlukan masa. Ya. Kerana itulah kadang-kadang kita kena sebut dulu dengan mulut kita. Aku, ya, sebelum kita start kereta nak pergi ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pergi ke masjid kerana Engkau, ya Allah. Kita buat tak benda tu? Tak buat. Start motor pergi kerja, start motor pergi ke surau, start kereta pergi ke surau, tanpa ada rasa nak buat apa yang saya sebutkan tadi.
Jika sekiranya hati itu tiada hadir dalam sembahyang, tentulah ia tidak akan berdiam diri begitu sahaja. Bahkan ia akan berkeliaran ke sana kemari, menunjukkan perhatian kepada hal ehwal keduniaan. Hati kita akan berpusing aja masa itu. Ya. Dalam sembahyanglah kita ingat kunci kereta kita yang hilang tadi, terpaksa bawa spare key pergi ke masjid. Ya. Masa itulah teringat hutang member tak bayar lagi. Masa itulah ingat macam-macam. Alamak, kerja aku, assignment aku dan sebagainya tak siap lagi. Ya. Banyak dugaan-dugaan yang kita hadapi, ya, ketika kita bersembahyang. Ya. Kerana itu kita cuba hadirkan hati. Ada ulama kata cara-cara untuk menghadirkan hati iaitu membaca setiap bacaan dalam solat sehingga didengar oleh telinga sendiri. Baca sampai telinga kita sendiri boleh dengar. Telinga sendiri tuan-tuan, bukan telinga orang. Ya. Kadang-kadang kita sembahyang sebelah jemaah kita, dia nak dapat khusyuk sampai dia buang khusyuk orang lain. Ya. Dia khusyuk sendiri. Itu bukan khusyuk, itu syok sendiri namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Ya, khusyuk dia sembahyang. Tapi kita lah tak khusyuk. Dalam hati kita, alamak haji ni. Ya, suara engkau je kuat, sabarlah, aku pun nak khusyuk juga kan. Janganlah begitu, sama-samalah kita, man-man lah suaranya tu. Jangan sampai kita mengganggu jemaah di sebelahnya. Kemudian membaca ta'awuz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan doa sebelum berniat untuk bersembahyang, tetapi jangan terlalu panjang pula. Ya. Kita berdiri lama-lama baca doa tukumat kamit, ya. Lama sangat pula, ya, sampai kita ketinggalan takbir. Begitu, jangan pula sampai begitu. Tiada jalan lain ataupun penawar untuk menghadirkan hati itu melainkan dengan menumpukan segala perhatian kita kepada sembahyang semata-mata, dan perhatian kita itu tidak akan dapat dihadapkan sepenuhnya kepada sembahyang selagi belum ternyata atau terbukti bahawa hati yang dituntut itu sepenuhnya bergantung kepada sembahyang adalah lebih baik dan lebih kekal, dan bahawasanya sembahyang pula adalah sebagai suatu wasilah atau jalan untuk mencapai kebahagiaan itu di sana. Ya. Kita cuba didik hati kita berzikir banyak-banyak. Sebelum kita sembahyang, ya, kita sampai dekat masjid, ya, kita sebelum kita berjamaah, ya, sembahyang berjamaah, sembahyang 2 rakaat, ya, kemudian sembahyang tahiyatul masjid, kita pun berzikir ketika niat iktikaf, ya, zikir. Cuba lembutkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir mengerti Allah, ya, tidak ada jalan lain tuan-tuan. Ya, berzikir kita banyak-banyak. Daripada saya pernah cuba, jam saya ni tuan-tuan hadiah daripada anak murid saya. Jam ni jam Garmin. Ya. Saya tengok dia pakai kan, lama dia kata ustaz nak ke? Kita tengok bukan kita nak kan, kita tengok lawa jam tu kan. Dia kata tak apalah ustaz, saya hadiahlah untuk ustaz. Ya, ujung-ujung tahun lepas saya habis mengajar dia, dihadiahkan jam. Ya. Jam ni tuan-tuan, saya pernah cuba buat kajian. Ya. Ketika saya duduk tengok TV lah misalan, kepala kita akan serabut tengok cerita kan, drama ke apa benda kan, serabut. Saya test saya punya nadi saya, dan juga apa nama di situ, stress, ya, stress measure kat sini, ya, naik tinggi, ya, tinggilah, high temperature rupanya. Kemudian apabila kita berzikir, saya membaca Quran dan berzikir, saya test lagi, tap, dia duduk bawah, stress tu duduk bawah, ya. Ini teknologi yang dicipta oleh Barat tuan-tuan, ya. Tetapi dapat kita buktikan, ya, dengan kita berzikir, kita baca Quran dengan penuh rasa keinsafan, ya, ataupun sekadar baca saja. Al-Quran ini penuh dengan mukjizat. Kerana itulah Quran dinamakan mukjizat, syifaun, dia sebagai ubat untuk kita, ya. Kepala pening, stres dan sebagainya, ya, baca Quran, insya-Allah, ya, hati akan tenteram. Yang keduanya,
Memahamkan bacaan, iaitu sebabnya sesudah menghadirkan hati ialah menetapkan dan memusatkan segala akal fikiran kita untuk cuba menangkap apa yang dipertuturkan dalam sembahyang. Bermula daripada iftitah, pembukaan sembahyang kita. Ya. Awal-awal kita nak buka mukaddimah sembahyang, kita beraku janji dengan Allah. Ya. Kita beraku janji. Allahu Akbar kabira, kan? Engkau lah yang maha besar dan sebagainya. Walhamdulillahi katsira, segala puji untuk Engkau banyak-banyak ya Allah. Ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, aku hadapkan diri aku ni ya Allah kepada Engkau. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita menghadapkan wajah kita kepada yang menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi, hanifan muslima, ya, kita tunduk, ya, tunduk dan cenderung hati kita kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, kita kata dengan Allah, ya Allah, aku sembahyang ni aku tak syirik kepada siapa-siapa. Aku sembahyang ni bukan nak nunjuk-nunjuk dengan jiran aku pergi ke masjid, tak. Bukan kerana aku sembahyang ni nak hilangkan tak tahu nak buat apa dah, aku dah pencet-pencet tak nak buat apa, aku ke masjid. Bukan begitu. Kerana aku memang nak sembahyang dengan menghadap Engkau ya Allah, ya. Dan aku tidak riak. Syirik, ya, banyak benda syirik, antaranya ialah syirik kecil yang kita tak perasan, iaitu riak, ya. Pergi ke masjid bukan kerana riak, memang aku nak pergi ke masjid. Inna salati, sungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadah aku, wa mahyaya wa mamati, hidup aku dan mati aku, lillahi rabbil alamin, semata-mata, ya, untuk Engkau yang menciptakan langit dan yang mencipta sekalian alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin, tiada sekutu bagi Engkau dan demikianlah aku telah diperintahkan, wa ma anna minal muslimin, dan aku ini adalah golongan orang-orang yang berserah diri ataupun orang-orang yang Islam. Kita menyerahkan diri kita ketika itu kepada Allah. Kita kata kita orang Islam. Apa itu Islam? Islam makna berserah diri. Ya. Kita berserah diri kita kepada Allah. Kita janji, ya Allah, aku sembahyang ni untuk Engkau. Ya. Kita cuba memahamkan apa yang kita baca dalam sembahyang kita. Kita baca, ya, Malik Yaumiddin contoh. Ya. Engkaulah raja, ya, yang memiliki hari agama ataupun hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau aku menyembah dan kepada Engkau aku bermohon. Ya. Kita cuba memahamkan apa yang kita baca dan cuba menangkap apa yang imam baca kepada kita. Sebab itu rajin-rajin baca Quran di rumah dan buka tafsir, buka terjemahan. Tengok apa yang ada terkandung dalam ayat-ayat itu. Mana yang tak faham, jangan fikir sendiri pula. Ya. Kadang-kadang orang baca, dia tak faham, dia fikir sendiri. Itu yang jadi kisah apa? Ajaran sesat, satu ajaran sesat. Ya. Dia kata dalam Islam sebut, ma taba lakum minan nisa, apa ayat depan dia? Ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, saya lupa ayat depan. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ya. Kalau kamu nak kahwin, dia kata, kahwinlah kamu 2, 3 atau 4. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, maka kamu kahwinlah 1. Dia faham dekat sini apa? Kahwinlah kamu 2, 3 dan 4. Dan kamu tidak mampu berlaku adil, maka kahwinlah 1. 10 bini dia. Ya. Kan ada dalam dah ditangkap oleh pejabat agama, ya, orang yang berkahwin dengan 10 isteri. Dan 10 isteri dia mengaku bahawa dia adalah isteri orang tu. Siapa nak kena cerai? Ya. 6 siapa nak kena cerai? Mengaku semua isteri dia. Ya. Tu hebat orang boleh manipulasi ayat Quran. Menipu, ya, manipulasi. Ya, manipulasi ayat Quran. Dalam tak faham, ya, menyesatkan orang lain. Ketika membesarkan
atau memelihara, memuliakan Allah dalam sembahyang, yang demikian itu haruslah datang daripada hati dengan dua cara. Yang pertama, mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla dan keagungannya, dan ini adalah daripada asal usul keimanan. Yang kedua, mengenal kerendahan jiwa dan kehinaan serta keadaannya bagi seorang hamba yang tertakluk dan bertuhankan Allah yang maha agung. Ya, tuan-tuan, yang ketiga adalah kita cerita tentang membesarkan Allah dalam sembahyang. Macam mana kita nak merasakan, ya, membesarkan Allah dalam sembahyang kita? Yang pertama, sebelum kita solat, apa yang perlu kita rasa? Kita rasa beruntung. Yang pertama, berasa beruntung dipilih kerana menjadi orang-orang yang mendirikan sembahyang. Ya. Ada orang tak tertarik pun dengan sembahyang. Dia kata, "Pak Ustaz, saya dah tua, nantilah baru sembahyang." Ya. Tuan-tuan tengoklah di masjid, tengoklah di surau. Berapa ramai saf yang diduduki oleh orang-orang yang tua ataupun warga emas? Tak banyak pun. Tak banyak pun lagi sebenarnya. Ya. Kalau betul tua merupakan waktu untuk berubah, dah pasti penuh saf ni sampai belakang, orang tua semua. Dan orang muda terpaksa duduk di belakang lagi. Ya. Sebab itu tua bukanlah syarat untuk berubah, tetapi tua merupakan isyarat untuk berubah. Ya. Allah berikan kita, ya, beruban. Saya pun baru umur 38, uban dah penuh di kepala, kan. Selak begini rambut penuh uban, kan. Itu dah tanda-tanda dah tu, ya. Dah tanda-tanda kau bukan muda lagi, dah tua dah pun, ya. Cuba nasib baiklah misalnya janggut ni tak nampak lagi hitamnya, ya. Tebal lagi rambut ni warna hitam, sebab tu tak nampak lagi. Ya. Tapi bila ada tanda-tanda itu, ya, kita tahu bahawa kita ni dah tua, dah dekat-dekat dah tu. Walaupun orang kata mati itu tidak mensyaratkan tua. Mati tidak mensyaratkan tua. Orang muda pun boleh mati. Kita beruntung kerana dipilih, kerana menjadi orang-orang yang mendirikan solat. Lebih-lebih lagi solat itu ialah solat berjamaah. Paling berat dalam diri kita pertama adalah solat. Ya. Solat itu dah berat. Apakah lebih berat daripada itu? Lebih berat daripada itu ialah kita nak solat berjamaah pula di masjid. Merupakan satu perkara yang sangat berat. Kadang-kadang kita dengar azan di rumah kita lalai lagi. Tengok sinetron ke, tengok Black Panther ke contoh, kan. Tengok, oh movie ni best, ya? Tengok, oh lama, aku tak nak bergerak lagi dah daripada TV, ya? Dengar azan, sautan azan sayup-sayup je, biar je, tak ada rasa tergerak nak ke masjid. Kalau kita tertarik lembut hati untuk ke masjid ataupun ke surau ketika mana kita mendengar azan, disebutkan juga dalam oleh ulama, di akhirat kelak nanti, ya, tuan-tuan akan dipanggil namanya dalam keadaan yang lembut. Contohnya, sayalah nama Azizi, kan. Azizi, kamu akan berada untuk dihisap ketika ini. Dipanggil nama kita dalam keadaan yang baik. Slow, Azizi, mai sini. Tapi orang yang malas, ya, dengar azan buat tak tahu je, maka tunggulah pekikan yang sangat kuat yang akan tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah, orang lain, ya, dengar ketika mana kita dipanggil untuk dihisap nanti. Yang kedua, umur yang masih panjang untuk bertaubat, ya. Macam mana kita nak rasa besar? Kita angkat takbir, Allahu Akbar, nak rasakan besarnya Allah ketika takbir itu, ya. Umur kita masih diberikan panjang oleh Allah SWT. Dah lah panjang, akalnya masih waras lagi pula tu, ya. Berapa ramai orang-orang yang, ya, kadang-kadang belum tua pun lagi dah lupa-lupa. Antaranya saya lah, ya. Saya ada penyakit lupa. Penyakit lupa yang sangat teruk saya ni. Letak kunci dekat meja, lepas tu saya tak ingat dah saya letak kunci tu kat mana, ya. Saya ada penyakit tu. Kadang-kadang member telefon, kita jawab telefon, betul cakap dengan member, kejap, aku tengah cari telefon aku, jap, ya. Telefon kat telinga, saya boleh cakap lagi nak cari telefon saya. Nah, itulah penyakit yang saya
saya hadapi, ya. Saya ada penyakit lupa. Tapi tuan-tuan masih lagi diberikan keingatan yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ingatan yang sangat yang kuat. Yang ketiga, keamanan yang dikecapi tatkala solat. Kita tak solat pun dalam keadaan berperang, tuan-tuan. Ya. Orang di Syria, di tempat lain nak sembahyang susah, ya. Ketika mana kita tengok Masjid Babri, India, kan, perusuhan antara Hindu dengan Islam, diruntuhkan masjid, orang nak sembahyang susah. Kita diberikan kesenangan, ya. Tak ada pun kita rasa macam seronok nak sembahyang. Sebab dah senang, sebab tu tak rasa seronok, ya. Orang kalau dah biasa kaya, ya, dia dah tak tahu rasa susah tu bagaimana. Baik tuan-tuan, kita sambung nanti lepas azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya, tersambung lagi sedikit, ya. Saya teringat kawan-kawan saya yang senior-senior, ya. Saya tak nak sebutlah dekat mana, ya, sebab saya pun dah kerja 4 tempat, kan. Kat mana tu saya tak nak sebutlah. Cuma nak ceritanya, saya selalu bergaul dengan dia, sembang dengan dia, dan kita berikan nasihat kepada dia, ya. Dia baik, dia sangat baik. Baik maksud saya daripada segi pergaulan, ya. Dari segi pergaulan dia sangat baik. Tetapi sayang, ya, dia tidak mau menunaikan sembahyang. Walaupun usianya sudah lanjut sangat, masih tidak mau sembahyang. Dan bila kita tanya kenapa tak sembahyang, dia cakap, muda-muda aku ni dah banyak sangat dosa, ya. Muda-muda aku dah banyak sangat dosa. Adakah dosa aku boleh terampun dengan hanya aku sembahyang dalam tempoh beberapa waktu yang aku ada di hidup aku ni, ya. Akhirnya tuan-tuan, dia meninggal dunia dalam keadaan begitu, ya. Apa yang saya boleh buat untuk dia ialah saya selalu menghadiahkan Al-Fatihah, ya, untuk dia. Mudah-mudahan, sebab dia kawan, dia adalah kawan saya, ya.
Jadi kita dalam berkawan ni tuan-tuan, jangan berkawan hanya ketika hidup saja. Be a best friend, ya. Walaupun kawan kita tu dah tak ada di depan kita. Berikanlah, sampaikanlah Al-Fatihah ya untuk kawan kita tu, mudah-mudahan Allah SWT akan ampunkan ya kesalahan-kesalahan itu, ataupun dia mengurangkan azabnya kepada orang tersebut. Sebab itu saya kata tuan-tuan, bersyukurlah kita masih lagi diberikan peluang, tidak rasa putus asa dengan hidup kita. Kita tak rasa putus asa lagi dengan hidup kita, walaupun kita rasa banyak, ya Allah banyak dosa sebelum ni ya. Tapi kita rasa berharap-harap dengan Allah, ada pengharapan. Dengan apa yang kita buat sekarang ni, mudah-mudahan Allah SWT itu mengampunkan. Selagi ada masa, selagi ada waktu, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Saya pernah sebut dulu dalam kuliah ini, kita bayangkan kita dalam peperiksaan. Hidup ni kan merupakan peperiksaan, imtihan, cobaan. Ya. Orang yang daripada mula dia study, ya, dekat-dekat nak exam dia tak risau dah, sebab dia dah study daripada awal, from beginning ya. Daripada mula masuk sekolah, bayar yuran, dia dah study dah, ikut pengajian, tak ada masalah. Ada setengah orang pula, dia daripada awal tak mengaji, tengah-tengah dia baru membaca buku. Ada sedikit kerisauan dalam hati dia untuk menghadapi peperiksaan ya. Dan yang akhir sekali adalah orang yang tak pernah baca buku. Tak pernah baca buku. Tapi lagi satu hari nak exam, dia cuba juga spot soalan dan juga baca buku. Dia berharap-harap mudah-mudahan apa yang dia baca itu akan keluar dalam exam. Itulah kehidupan kita tuan-tuan ya. Orang yang beramal daripada muda ya, insya-Allah dalam hatinya akan ada ketenangan. Dan dia rindu nak bertemu dengan Allah. Bilalah aku nak diambil oleh Allah ni. Rindu betul dengan Allah. Ya, rindu. Para sahabat rindu dengan Allah. Ya. Orang yang tak pernah beribadat, pertengahan usia dia baru ya, life begin at 40. Pada 40 dia baru berubah. Ya. Ada sedikit kerisauan dalam hati dia. Allah ampun ke tidak? Ya? Ampun ke tidak aku ni? Tapi dia cuba juga usahakan. Ya? Dan ada di situ ada sedikit ketenangan yang Allah berikan. Tapi dia tak putus asa, dia cuba juga. Ada setengah lagi tak pernah beramal masa hidup dia, tak pernah beramal langsung. Di hujung-hujung usia Allah beri dia peluang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada setengah orang dia tak pernah buat baik, tiba-tiba istilah kata-kata buang terbiat lah. Sebenarnya bukan buang terbiat, itu peluang Allah beri itu ya. Saya banyak jumpa orang macam ni, 2-3 orang dah saya jumpa macam ni. Tak pernah sembahyang, berjudi, berzina kan, tapi berkawan dengan kita, berkawan dengan saya ya, sembang kan. Satu masa dia minta nasihat daripada kita, kita bagi nasihat dan dia ikut nasihat itu. Pelan-pelan dia berubah, pelan-pelan dia berubah. Daripada 5 waktu tak pernah sembahyang, dia bermula dengan 2 waktu sembahyang. Bermula 2 waktu. Dan jadi 3, jadi 4 sampai jadi 5 ya. Perubahan itu berlaku dalam tempoh 2 bulan. Akhirnya dia diserang oleh penyakit TB dan meninggal dunia dalam keadaan berubah dia kepada Allah Subhanahu taala. Allah tukar kehidupan dia. Sebab itu jangan pernah kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. Sebab itu dalam kita sembahyang juga tuan-tuan, rasakan syukur kepada Allah. Allah beri lagi aku peluang untuk kita sujud kepada Allah, merendah diri kepada Allah ya. Kita diberikan sehat, bukan semata-mata sehat tubuh, sehat akal dan sehat emosi ya. Kita tengok macam mana orang-orang yang ya sentiasa diberikan kesihatan oleh Allah. Kita tengok macam contoh Tuan Guru Ni Aziz ke contoh kan, atau Mahathir ke yang dah 93 kan, sehat lagi. Dia kata apa? Hari-hari dia baca Quran
Ya, hari-hari itu kata dia lah, dia baca Quran, ya. Kita bersangka baik, itulah yang dia buat, kan. Dan juga kita tengok orang-orang ulama, alim-alim ulama, ya, umur dah lanjut-lanjut tetapi tidak diberikan nyanyuk oleh Allah. Allah beri sehat akalnya dan dia beribadat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana nak rasa membesarkan diri kepada Allah? Kita tak merasa angkuh di hadapan Allah walau setinggi mana pun status kita, ya, ketika mana kita bersembahyang. Tak kiralah kita ni Tan Sri ke, Datuk Seri ke, Datuk ke, Tuan Haji ke, Tuan ke, Encik ke, Ustaz ke, ulama ke, satu saf sama aja kita ni tuan-tuan. Kita boleh berdiri sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa siapa lebih hebat antara satu sama lain, sebab kita berhadapan dengan yang maha hebat. Kemudian bagaimanakah kita nak merasa khusyuk? Kita merasakan kehebatan Allah dalam sembahyang. Tatkala kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, ya. Kemudian ayat Malik Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, ialah raja segala raja, ya. Kemudian kita merasakan diri kita lemah, tidak berdaya di hadapan Allah, dan kita meminta pertolongan kepada Allah, dan kita berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berdoa dengan Allah, ya Allah, ya, aku ni lemah ya Allah, ya. Engkaulah tempatku mohon. Kalau tanpa ada kuasa-Mu ya Allah, ya, bagaimana aku mungkin dapat bersembahyang hari ini? Tuan-tuan lihat, ya, orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh, dia tak mampu pun menggerakkan jari dia, tak mampu pun menggerakkan tubuh dia, sebab Allah tarik rasa kekuatan itu. Jadi kita ni yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, merasakan hebat Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam sembahyang kita. Masih boleh angkat tangan, takbiratul ihram, rukuk, ya. Saya kalau sakit pinggang tuan-tuan, saya tak pergi kedai urut, saya tak pergi berurut pun dengan siapa-siapa, ya. Rukuk aja sembahyang. Dalam rukuk tu serukuk lama-lama. Urat pinggang saya nak akan jadi betul balik macam asal, ya. Rukuk lama-lama, lega-lega rasa pinggang tu, ya. Itu antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketika mana kita bersembahyang. Lihat bagaimana jantung, bagaimana proses sirkulasi darah yang membawa oksigen ke dalam tubuh. Andai Allah Subhanahu Wa Taala hentikan jantung itu, maka tubuh akan mati, ya. Tidak ada satu ubat pun yang boleh menawarkan mati, ya. Tidak ada satu ubat pun yang boleh menawarkan mati. Mati tetap akan berlaku pada semua orang. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah, masih lagi diberi peluang. Kalau tuan-tuan termasuk dalam kolam, tak reti berenang, ya, terkapai-kapai kita minta pertolongan, masa tu kalau orang bagi lidi pun kita sambut lidi itu, ya. Kalau orang bagi lidi satu pun, kalau kita rasa lidi itu boleh menyelamatkan kita, kita sambut lidi itu. Bermakna apa tuan-tuan? Ya, bermakna kita cuba, ya, melaksanakan. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Cuba lakukan sembahyang itu dengan sebaik-baiknya, khusyuk kita dalam sembahyang, ya. Kemudian kita merasakan penuh harapan. Kita berdoa dengan Allah, ya. Yakin dengan Allah. Tuan-tuan kalau naik teksi, pernah tak tanya dengan tuan teksi itu, kamu ni ambil lesen beli ke belajar? Pernah tak kita naik teksi tanya dengan driver teksi itu, kamu bawa teksi ni, lesen kamu dapat ni beli ke ataupun belajar? Tak pernah tanya benda tu. Bermakna kita yakin dengan orang yang nak bawa teksi tersebut, ya. Kita tuan-tuan, kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada rasa keyakinan, penuh pengharapan, kita sembahyang ni, kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Kita tak pernah rasa ragu dengan Allah. Kita yakin dengan Allah. Ketika itu apa jua masalah yang kita hadapi, kita serahkan kepada Allah ketika kita sembahyang. Dan saya pun pernah cerita dengan tuan-tuan, ya, apa yang saya dapat ketika mana saya sujud kepada Allah, ya, ketika mana saya menghadapi masalah yang besar. Di situ Allah SWT, ya, berikan jalan yang sebaik-baiknya kepada kita, ya. Daripada saya sepatutnya buat benda yang tak baik, akhirnya Allah berikan jalan yang terbaik, ya. Selepas kita berusaha bersungguh-sungguh, kita serahkan diri kita kepada Allah, dan Allah berikan petunjuk jalan yang terbaik kepada kita. Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu dahulu, ya. Yang terakhir, perasaan malu tak dapat nak kita huraikan. Macam mana nak rasa malu dengan Allah ketika mana kita sembahyang, yang mana perasaan malu itu boleh mendatangkan khusyuk dalam sembahyang, ya. Kita akan sambung pada waktu yang lain. Saya mohon ampun dan maaf yang selama saya menyampaikan jika terdapat salah dan silap ataupun terkurang daripada apa yang saya sampaikan, yang baik itu pada Allah SWT dan lemah itu kesalahan diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sekalian yang hadir di Masjid Al-Ittihadiyah ini hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bencana dan juga bala yang akan menimpa kami. Jauhkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami mempunyai masalah kesihatan, maka berikanlah kesihatan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami mempunyai masalah kewangan atau apa sahaja masalah, maka bantulah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami bermunajat. Mudah-mudahan kami semua tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istau sufufakum rahimakumullah. Luruskan saf, rapatkan saf. Pastikan tumit anda berada di atas garisan saf. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين